Musim raya ni banyak berita yang gembira tapi ada juga berita-berita yang menyedihkan. Satu benda yang aku perasan untuk raya tahun ni makin kerap berlaku kemalangan yang melibatkan lori dekat lebuh raya. Tak kisahlah highway plus ke, highway dekat pantai timur ke, dekat bahagian selatan ke, makin banyak kes-kes kemalangan lori. Even baru-baru ni, bukan baru-baru ni, pagi tadi aku drive, nasib baik lori tu dia terbalik tapi dia dekat lane belah opposite lah. Okay. Nasib baik dia tak kacau. Nasib baik dia tak masuk dekat lane kita. Tapi lori tu pun dah terbalik. Dan itu bukan pertama kali kita tahu pasal lori terbalik untuk bulan Syawal ni. Okey, jom kita sembang macam mana nak selesaikan ataupun kurangkan masalah lori ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini, kenalah tekan butang follow. Okey, dari segi masalah lori terbabas ni, yang susahnya dia ada beberapa faktor yang menyebabkan benda ni berlaku. Salah pemandu, salah company, okay, pemilik kepada lori ni, salah orang yang check lori ni boleh guna ke tidak, okay, 100% selamat ke tidak untuk digunakan. And then, of course lah, mungkin kita boleh kata salah cuaca dan sebagainya. Tapi tiga awal tadi adalah faktor utama kenapa benda ni boleh berlaku. Ramai yang cakap lepas ni kita tak payahlah bagi lori-lori ni naik atas highway, lantak dia orang lah, 1 minggu raya tak payahlah 1 minggu lori ni ada. Tapi benda tu mustahil sebab kita kena mengakui dekat Malaysia ni, lori-lori ni adalah antara medium pengangkutan yang utama dekat negara kita. Tanpa lori ni banyak kerja tak boleh nak buat tau. Okay? Even lori ni dah pun dihadkan ada waktu-waktu yang dilarang sama sekali untuk bawa ke lebuh raya. Itu pun ada juga pemandu-pemandu lori yang sangat-sangat degil. Termasuklah mereka-mereka yang masih lagi berada di lane kanan cuba untuk memotong lori yang lebih perlahan. Beria betul lah aku tengok korang ni yang bawa lori. Kau tu dah lah lembab, kau nak juga dekat lane kanan. Beria, ambil masa 5 minit untuk potong lori kat sebelah, belakang tu dah beratur 20-30 kereta tunggu kau potong lori dekat belah kiri tu. Aku tak boleh betul lah daripada lori. Dan semakin ramai juga rakyat Malaysia yang dah mula call out Menteri Anthony Loke. Apa yang anda telah lakukan, tak ada nampak apa-apa respon pun pasal isu kemalangan yang melibatkan lori ni. Pertama, bagi saya memang undang-undang kena diperketatkan, polisi kena diperketatkan. Okey, sesiapa sahaja pemilik lori yang dah pernah pun ada kesalahan sebelum ni, patutnya tak payah bagi dah. Sebab aku dengar cerita hari tu yang kemalangan langgar kereta yang ada melibatkan kematian tu, bukan pertama kali tau pemandu lori tu ada buat kesalahan. Lepas tu kena check juga lori-lori ni selamat ke tidak dan bagilah undang-undang yang denda yang setimpal yang supaya kalau kena memang betul-betul rugilah. Okey, memang betul-betul diorang kena patuhi.